Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nusyaza Amailin binti Abdul Razak, nombor matrix 076040. التصوف فرع من فروع الإسلام يركز على تزكية النفس وبناء الأخلاق. ففي هذه المسيرة يعتبر الآداب أساسا مهمة في تشكيل شخصية المسلم الحقيقي. ومن بين الآداب المهمة في سياق طلب العلم آداب الطالب مع المعلم. فهذه العلاقة لا تقتصر على عملية لكل المعارف عالم التصوف ينظر إلى الشيخ على أنه مربي أو مرشدا، أي فإذ في السفر الروحي. ولذلك يجب على الطالب أن يتهلى بأدب عالي مع شيخه ليكون العلم الذي يتلقاه مبروكا ونافعا. Tasawuf ni adalah cabang dalam Islam yang menumpukan kepada penyucian jiwa dan pembangunan akhlak. Dalam disiplin ini, adab sangat ditekankan sebagai asas kepada pembentukan peribadi seorang Muslim yang sejati. Antara adab yang sangat penting dalam konteks pembelajaran ilmu ialah adab belajar terhadap guru. Hubungan ini bukan sahaja berkait dengan proses penyampaian ilmu, tetapi juga dengan pembentukan rohani dan akhlak pelajar. Dalam dunia tasawuf ni, guru sering dianggap sebagai murabbi atau mursyid, iaitu pembimbing dalam perjalanan rohani. Oleh itu, pelajar perlu memiliki adab yang tinggi terhadap guru agar ilmu yang diperolehi membawa keberkatan dan manfaat. Adab at-tullabu ma'a syekh. Yang pertama, ilqa'us salam 'ala al-muallim, iaitu memberi salam kepada guru. Kana tullabul ilmi fi sabiqu yatahashuna liqa'i muallimihim muhabbatan lahum wa ijlalan. Amma fi zamanina faqad inkasat al-ahwal wa sara ba'd at-tullab la yulquna billah li ma'limihim ظنينا أن العلاقة تنتهي بخروجهم من قاعة الدرس، ولذا ينبغي غرس عادة إلقاء السلام على المعلم في نفوس الطلاب لما فيه من تعظيم صاحب الفضل وإحياء لأجواء العلم والوقار. والوقار السلام من السنن المؤكدة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من تأليف القلوب وربط وشائج المودة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم راكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير. Riwayat Bukhari wal Muslim. Kat sini dia bermaksud memberi salam kepada guru. Para penuntut ilmu ni pada zaman dahulu amat berhati-hati untuk bertemu dengan guru mereka kerana rasa hormat dan segan yang mendalam terhadap mereka. Namun pada zaman kini, keadaan itu telah berubah. Sebahagian pelajar ni tak lagi mempedulikan guru mereka, menyangkini bahawa hubungan dengan guru ni berakhir sebaik sahaja mereka melangkah keluar daripada kelas. Oleh itu, perlulah ditanam dalam jiwa para pelajar kebiasaan untuk memberi salam kepada guru kerana ia mengandungi unsur penghormatan kepada orang yang memiliki kelebihan iaitu ilmu serta menghidupkan suasana ilmu dan kewibawaan. Maksudnya kita kena didik daripada kecil lagi untuk hormat para pendidik. Memberi salam juga merupakan sunnah muakkadah, iaitu sunnah yang sangat dituntut yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW kerana padanya terdapat unsur penyatuan hati dan pengukuhan tali persaudaraan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, orang yang menunggang hendaklah memberi salam kepada orang yang berjalan kaki, dan yang berjalan memberi salam kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang ramai, dan yang muda kepada yang lebih tua. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua pula ialah la tukthirul kalam, iaitu jangan banyak bercakap. Yang bagi ala talib an yaltazimu samti athna'i syarhul muallim wa an la yatahaddatsu ma'a zumala'ihi an yalhu بكلام لا فائدة فيه، فإن الإكثار من الكلام في مثل هذا الموضوع يفضي إلى تشتت الذهن وفقدان التركيز وضياع ثمرة العلم، وهذا من سوء الأدب مع المعلم
wa ahlihi wa qad qila man hurimal adab hurimal ilmu, iaitu jangan banyak bercakap, yang bermaksud seorang pelajar ni seharusnya berpegang kepada sikap diam ketika guru sedang mengajar dan tidak berbual dengan rakan-rakan atau melalaikan diri dengan percakapan yang tidak bermanfaat. Maksudnya pelajar ni kena berikan 100% perhatian kepada guru mereka semasa guru mereka sedang memberi tunjuk ajar di hadapan. Jangan bercakap apa semua. Sesungguhnya banyak bercakap ni dalam situasi seperti ini akan membawa kepada gangguan fikiran, hilang tumpuan serta mensisihkan hasil pembelajaran. Ini juga termasuk dalam kategori buruk adab terhadap ilmu dan ahlinya. Telah dikatakan sesiapa yang kehilangan adab maka dia akan kehilangan ilmu. Okey, yang ketiga pula ialah la tatakallamu illa idza su'ilat, iaitu jangan bercakap melainkan jika ditanya. Wa minal adab an la yatakallamu at-talib fi majlis ad-dars illa idza tulaba minhu aw udhina lahu wa ala yasbiqu al-muallim fil qawli fal kalami min ghairi idhan yu'addi ta'diyan ala hurmati al-majlis wa tatawalan ala maqami al-ilmi. Qala Allah Ta'ala يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Surah An-Nisa ayat 59. وقد فسر العلماء أولي الأمر بأنهم يشملون أهل العلم والسلطان وطاعتهم في المعروف واجبة واحترام فريضة. Yang bermaksud jangan bercakap melainkan jika ditanya. Maksudnya antara adab yang perlu dijaga oleh pelajar ialah tidak bercakap dalam majlis ilmu kecuali apabila diminta atau diizinkan oleh guru dan tidak mendahului guru dalam berbicara. Maksudnya kalau cikgu tak bagi bercakap, so jangan cakap lah. Kalau macam cikgu suruh cakap, baru cakap. Okey, bercakap tanpa izin dianggap sebagai melanggar adab majlis dan satu bentuk ketidaksopanan terhadap kedudukan guru. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta pemimpin dalam kalangan kamu. Okey, para ulama ni mentafsirkan bahawa maksud pemimpin di sini merangkumi bahawa para ulama dan para pihak berkuasa, maka ketaatan kepada mereka dalam perkara yang ma'ruf adalah wajib dan menghormati mereka merupakan satu kewajipan. بعد ذلك أثر الحفاظ على آداب مع المعلم. الأول الحصول على بركة العلم، هو الآداب العلي تجاه المعلم يفتح باب البركة في العلم. Poin yang pertama ialah mendapat keberkatan ilmu, iaitu barakah. So, adab yang tinggi terhadap guru ni dia membuka pintu barakah atau keberkatan dalam ilmu. So, dalam ilmu tasawuf, ilmu bukan sekadar maklumat intelektual tetapi ia melibatkan nur, iaitu cahaya rohani yang disampaikan daripada hati guru ke hati murid. Tanpa adab, ilmu yang dipelajari mungkin hanya tinggal pada lidah dan akal tetapi tidak masuk ke dalam hati untuk diamalkan. الحصول على التوجيه الروحي الصحيح، هو شيخ التصوف لا يقتصر على التعليم العلمي بل يراقب ويقول نمو الطالب الروحي بشكل شخصي. Mendapat panduan rohani yang tepat. So, guru tasawuf bukan sekadar mengajar ilmu tetapi memantau dan memimpin perkembangan rohani murid secara peribadi. So, murid yang beradab ni akan lebih percaya dan mendapat panduan yang khusus dan mendalam daripada guru, termasuk jalan zikir tertentu, bentuk mujahadah atau panduan terhadap mimpi dan ilham. Sebaliknya, murid yang tidak beradab ni dia akan hilang kepercayaan kepada gurunya dan tidak diberi panduan khusus daripada guru tersebut. وراثة صفات وأخلاق الشيخ والأدب العلي يؤدي إلى رابطة روحية قوية بين الطالب والشيخ. Mewarisi sifat dan akhlak guru. Adab yang tinggi membawa kepada keterikatan rohani, iaitu rabitah yang kuat antara murid dan guru. So, daripada rabitah ini, murid bukan sahaja meniru ilmu guru tetapi juga akhlak, sifat dan rasa rohaniah daripada guru tersebut. So, dalam tasawuf,
Ini disebut sebagai at-tasharruf, iaitu limpahan keberkatan rohani yang mengalir dari guru kepada murid. أن يكون وسيلة لرضا الله ورحمته وتعتبر العلاقة بين الطالب والشيخ في التصوف صلة تربط الطالب برسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال السلسلة الروحية. Itu menjaga wasilah keredaan dan rahmat Allah. Hubungan murid-guru dalam tasawuf dianggap sebagai tali penghubung, iaitu silsilah antara murid dengan Rasulullah SAW. So, maka menjaga adab terhadap guru secara tidak langsung ni adalah juga dapat menjaga adab terhadap warisan kenabian. Ini menjadi sebab turunnya rahmat, keredaan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan murid di dunia dan di akhirat. أدب الطالب مع شيخه ليس مجرد مظهر خارج من مظاهر الاحترام، بل هو تجلى من تجليات صفاء النفس وتظهير القلب في السير إلى الله سبحانه وتعالى. وفي علم التصوف الذي يعني بتزكية النفس تعد العلاقة بين الطالب وشيخه أو مرشده من الأسس الجوهرية لنجاح السالك في طريقه، ومن أهم الآداب التي يجب على الطالب المحافظة عليها الطاعات والتواضع والخدمة وحسن الظن والرضا والاخtiqad بحسن الظن بشيخه دائما. Sebagai kesimpulan, adab murid terhadap guru ni bukan sekadar bentuk penghormatan luaran, tetapi merupakan daripada murnian jiwa dan penyucian hati dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam proses disiplin tasawuf yang menekankan tazkiyah al-nafsi, iaitu penyucian diri, hubungan antara murid dan guru atau mursyid ni merupakan asas penting bagi kejayaan suluk seseorang. Ketaatan, tawaduk, khidmat, husnuzan serta sikap sentiasa bersangka baik dan rasa dan redha terhadap guru merupakan adab yang perlu diutamakan.